Okey ya. Now, kenapa DAP tidak mengambil jalan itu untuk berkempen? Answer dia ada hari ini di persidangan khas DAP. Dan jawapan itu diberikan oleh anak kepada Kapal Singh. Sanggit dah cakap dah. Tapi DAP tak nak dengar. DAP now is cornered. Dia bukan tak tahu bahawa the antidote kepada politik UMNO dan PAS ini ialah soal meyakinkan orang Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan that race is not a threat to each other. Apa jadi ancaman kepada kita ialah orang yang tak cakap, tak cerdik, bodoh, kan, makan duit. Yang ini yang bahaya. Tapi DAP tak boleh nak habiskan ayat itu. Sebab kalau habiskan ayat itu, DAP kena cakap, sebab itu pilihlah Pakatan Harapan kerana kami ini ialah yang berintegriti, yang ada kepakaran, yang ada kemahiran untuk menyelesaikan masalah negara. Kenapa DAP tak boleh kata macam itu? Sebab dalam tempoh 4 tahun, segala jenis benda dah berlaku di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mafia korporat berlaku di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim, malah dikaitkan dengan orang-orang yang rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya dekat Kota Raja tadi, ada ahli bersama tanya, YB, saya dalam konflik sedikit ni. Sebab saya memang akan undi bersama. Tapi kawan-kawan saya kata, kalau undi bersama, maka ini akan pecahkan undi bukan Melayu. Dan itu akan memudahkan lagi UMNO dan BN menang. Sebab dia kata walau macam mana pun saya tak setuju dengan PH sekarang. Tapi PH tak ada skandal besar. Dia kata PH tak ada skandal besar macam BN zaman Najib dulu. Saya senyum telinga ke telinga lah. Saya kata PH tak ada skandal besar sekarang. Selalunya skandal besar ni kita tahu bila tau. Bila Perdana Menteri dah tak jadi Perdana Menteri, dan kita tahulah. Masa Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, mana kita tahu dia ada 170 juta tunai dalam rumah lah? Tak ada. Oh, lepas dia tak jadi, dah tunjuk duit semua ni. Masa Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, mana kita tahu pasal jana wibawa, berapa ratus juta duit masuk dalam akaun bersatu semua. Orang Melayu tepuk tangan ni, bagusnya lah Abah reti baca doa tiap-tiap hari. Ingatlah, bila dia dah tak jadi Perdana Menteri, baru kita tahu, patutlah dia baca doa, dia banyak dapat duit masuk akaun parti dia. What, you think benda itu takkan berlaku kalau PH selepas ini bukan lagi jadi kerajaan persekutuan? UMNO akan gunakan taktik yang sama terhadap PH dan PKR terutamanya. Dia akan heret ni siapa-siapa yang daripada PKR ke DAP ke Amanah, dia tunjukkan seorang-seorang. Jadi kalau kita jadi DAP, dan DAP bukan bodoh lah, DAP faham semua ni. Kalau nanti ada pula yang pimpinan DAP pun masuk dalam kumpulan itu, kita bukan tahu sekarang. Kita hanya akan tahu selepas pilihan raya. Kalau antidotnya kepada pengundi-pengundi Melayu, bukan Melayu semua ni, untuk kita menghentikan pengaruh politik perkauman ni, antidot dia ialah kompetensi dan integriti. You know apa yang UMNO dan PAS akan cakap? Lah bising. Tengok tu dia sama je macam kita. Sama je. Dia kata kita sakau duit, dia pun sakau juga. Jadi pengundi-pengundi Melayu akan kata apa yang muda-muda ni tau. Dia kata sama je semua. Oleh kerana semua sama, maka baiklah kita undi PAS. Paling kurang dia tak berapa cerdik, maka dia tak ada akal sangat macam mana nak curi duit. Tak? Korang gelak betul kawan-kawan saya yang dah umur 40 lebih ni, yang dah jadi CEO GM semua, itulah jawapan dia. Dia kata, alah korang, aku dah tahu dah, kalau kita pilih orang-orang yang cerdik-cerdik jadi pemimpin negara, dia lagi cerdik cari akal macam mana nak curi duit.
Oleh itu, dalam pilihan raya akan datang, kami akan pilih PAS sebab dia kurang cerdik. Maka sebab dia kurang cerdik, mungkin itu cara untuk kita mengurangkan rasuah. Sebab dia tak pandai sangat skim-skim semua ni kan. Baik.